Seluruh Middle Earth tahu mengenai kisah Perang Cincin. Tapi ada juga kisah yang lain. Hampir 200 tahun sebelum cincin ditemui Bilbo Baggins, adanya seorang gadis dinamakan Hera, anak perempuan tunggal Ham, Raja Rohan. Banyak perkara baik yang dilakukan olehnya. Namun kisahnya takkan dapat ditemui dalam gurindam lama. Ianya tiada. Semua dah mula dulu sebelum saya tiba, ya. Adakah kedatangan Patik tak dialu-alukan? Semua yang setia dialu-alukan di sini. Patik datang ke mesyuarat ni untuk menguatkan Rohan, bukan melemahkannya. Dah terlalu lama kota kita berantakan, sedangkan Gondor nak rampas kehebatan kita. Mereka akan menghormati kita, bahkan takut jika kita benar-benar bersatu. Dah tiba masanya untuk Rohan berhenti tunduk kepada Gondor. Pertimbangkanlah seorang anak jati daripada Westmarch. Dengar tak? Apa kata Tuan Puteri? Kenapa kamu semua bermuram sangat ni? Jangan gentar, kuatkan hati. Tuan Freka, lama tak jumpa. Dah banyak kali awak tak datang. Kenapa? Makanan tak berapa sedap ke? Kamu berbicara soal menyatukan rakyat kita. Sedangkan beta yang menghadapi kematian, kelaparan, peperangan untuk satukan tanah ini bersama. Beta tahu apa hajat kamu. Freka, anak kepada Dunland. Kamu bukan mencari kesepakatan. Kamu hanya nakkan tahta. Seorang raja takkan bertarung di dalam istananya. Kalau di luar, marilah kita bertarung. Masa untuk dia sedar di mana tempatnya. Darah Helm takkan begitu mudah ditewaskan. Dari dulu awak tak reti nak duduk diam. Ingat saya akan berundur dan berdiam diri macam pengecut. Tidak, saya sibuk merancang. Seumur hidup saya dihina sebab berketurunan Dunland. Tapi awak tengoklah siapa yang bantu saya sekarang ni. Puak Gunung dah bersumpah setia dengan saya. Awak dah diberi peluang untuk satukan Rohan. Tapi awak tolak! Awak menyampah dengan saya, ya. Saya ni memang tak penting ke? Budak yang awak kenal dulu dah berubah, Hera. Tunggu, itu kuda siapa? Dari Tuan Freka? Kenapa? Wolf, tolonglah. Saya sayangkan awak. Saya tak fikir pun pasal perkahwinan. Saya yang patut buat keputusan, awak pun sama juga. Saya tak nak kahwin dengan awak. Saya tak nak kahwin dengan mana-mana lelaki. Kawan yang saya kenal tak mahukan peperangan. Tolong hentikannya, Wolf. Ramai yang tak bersalah akan mati. Anak dia nak ke medan tempur untuk raja. Sebab saya kena buat pilihan. Dan saya pilih untuk lawan rasa takut. Sepupu, kan elok tu. Rambut tak kusut, tak penuh dengan ranting pokok. Barulah awak nampak seperti Puteri Rohan, betul tak? Ada Momak dan orang Southron sekali. Ini semua bukan kebetulan. Tak ada kena-mengena dengan budak Dunland tu. Langkah yang terbaik adalah suruh semua askar kita berundur, nyalakan amaran dan minta bantuan dari Gondor. Sampai kita bina kekuatan semula. Ini bukan sebarang kumpulan wild man. Mereka semua terlatih dan bersenjata. Raja sudah bertitah. Saya ada jika pakcik perlukan. Sama ada pakcik suka ataupun tidak. Itu cuma adat, bukan undang-undang. Olwyn. Dan kita juga ada adat untuk bagi tahu Dayang kalau kamu nak larikan diri dan jadi habuan untuk binatang ganas. Tapi ada sesuatu yang kamu boleh buat. Kamu boleh buat pilihan. Rakyat perlu harapan, Hera. Sesuatu untuk mereka percaya. Tak kisah susah mana sekalipun. Jadi kamu boleh tunggu dan risau. Atau kamu boleh pilih. Kamu boleh pilih pengakhiran kita. Pemerhati di dalam air. Tak sangka saya akan dapat nampaknya. Saya datang ke sini ada hajat, tapi nampaknya misi saya dah bertukar. Saya berkhidmat untuk komander baru. Raja besar dari Puak Gunung. Tamatkannya sekarang. Mari buat pertukaran. Sebaik saja mereka semua ke dalam, kita takkan dapat buat apa-apa. Apa yang awak dah buat?
Ham, anak lelaki Gram. Raja kesemua Erlingas. Raja! Ya. Jangan risau. Ada orang akan pastikan kita tak ditangkap demi lindungi kita. Kamu pernah dengar tak tentang Shield Maidens? Mereka tu wirawati dari Borderlands. Bila semua tentera tumpas, mereka yang ambil senjata. Mereka pertahankan Rohan dengan sepenuh hati mereka. Ramai yang percaya mereka dah tak ada sekarang. Bukan semuanya. Saya dah jadi penjaga tempat ni selama 40 tahun. Tak sangka saya dah jaga selama tu. Jangan sentuh gaun tu, Tuan Puteri. Gaun tu dibuat untuk seorang pengantin yang dijanjikan kepada kapten tempat ini. Tapi dia tak sempat nak memakainya. Ada yang kata banyak roh di sebalik dinding dewan ni. Bukan itu saja.